Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Mak Noh dah siapkan semua bahan untuk Mak Noh membuat cucur pusuk. Mak Noh dah ada tepung, ada air, ada bicin, ada serbuk kunyit, serbuk ayam, serbuk perisa ayam. Okey, Mak Noh akan campur sedikit demi sedikit. Ni serbuk ayam sahabat. Masukkan serbuk ayam. Garam sudah dimasuk, serbuk kunyit sedikit. Masukkan bawang putih, bawang merah, bawang besar yang sudah dikisar tadi. Masukkan air sedikit aja, sedikit demi sedikit. Jangan dicampur semuanya, dikacau sehingga sebati. Okey, masukkan lagi air. Masuknya bertahap sahaja sahabat. Dikacau-kacau lagi. Cucur ni simple dan mudah. Mak Noh nak makan cucur ni sahabat. Ni dah siap dikacau semua. Masukkan ikan bilis ataupun pusuk bahasa Sarawak. Okey sahabat, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa dukung channel Mak Noh dengan cara tekan like and subscribe dan hidupkan loncengnya juga. Bahan ni dah siap dikacau seperti ini saja. Okey sahabat, sekarang Mak Noh dah panaskan minyak untuk kita buat goreng-gorengan. Langkah pertama, Mak Noh masukkan satu persatu. Bila nampak minyak ni dah panas, masukkan secukup aja. Okey, kita masuk satu persatu. Jika sahabat boring-boring, boleh membuat cucur ni sahabat. Simple dan mudah aja. Okay, kita tunggu sehingga kuning sedikit, baru kita nak balitkan. Biarkan minyak dan kuih ni melidih. Okey, sekarang bila nampak dah kuning-kuning, kita balit-balitkan. Bila ada melekat, kita pecah-pecahkan. Senang saja sahabat, simple aja molahnya. Okey, bila nampak dah kuning, dah masak, angkat dan tuskan. Inilah hasilannya. Okey, sekarang gorengan yang kedua. Masukkan satu persatu seperti yang semula tadi sahabat. Jika sahabat nak menggunakan sudut pun boleh. Mak Noh menggunakan sendok sayur. Okey, kita balik dan pecahkan mana yang melengket. Jangan biar melengket. Biar masaknya sama-sama sahabat. Kuih ni boleh kita membuat minum pagi ataupun petang sahabat. Bila nampak boring-boring untuk makan anak-anak ataupun mak kita, bapak kita. Okey, bila dah masak, kita angkat dan tuskan lagi. Jangan dibiarkan. Daripada kita pergi kat luar membelinya sahabat, kan lebih baik kita buat sendiri. Kenyang-kenyang makannya, senang-senang hatinya. Inilah hasilannya gorengan yang kedua. Okey sahabat, alhamdulillah Mak Noh dah letakkan di dalam pinggan bersama dengan sos. Mak Noh akan buka satu sahabat, tengok isian di dalamnya nanti. Okey, bismillah. Mak Noh buka isinya, tengok sahabat. Di luarnya garing, di dalamnya lembut macam ni. Okey, Mak Noh akan cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang sedap sahabat. Isinya rasa kenyal-kenyal, rasa pusuknya ada, rasa asinnya ada, rasa bicinnya ada. Sahabat boleh mencuba di rumah untuk minum pagi dan petang. Okeylah sahabat, bye sayang semua.